وكان صلى الله عليه وسلم يكثر مرق الطعام. إذا طبخ مرق لحم يكثر المرق ويتعاهد جيرانه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masak, baginda suka memperbanyakkan kuah makanan itu. Apabila baginda masak daging contohnya, maka kuah daging itu akan dilebihkan, dibanyakkan, dan baginda akan memberikannya kepada jiran-jiran baginda sallallahu alaihi wasallam. ويقول إن الجيران إذا تواصلوا وعطف بعضهم على بعض أجرى الله عليهم الرزق وكانوا في كنف الله عز وجل. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jiran tetangga ini apabila mereka saling hidup bantu-membantu dan saling menyambungkan silaturahim sesama mereka, maka Allah akan murahkan rezeki mereka, akan berkati rezeki mereka, dan Allah akan lindungi mereka. يسر أمورهم ويوسع عليهم بسبب عطفهم على بعضهم البعض. وإن كان كل جار يقفل على الذي عنده ولا يبالي بجاره وصاحبه فإنه لا يهنى لهم العيش ولا يطيب ولا يوسع لهم توسعة مباركا فيها. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberkati rezeki yang diberikan kepada mereka. Itu apabila jiran tetangga saling bantu-membantu dan saling menyambung silaturahim bersama mereka. Tetapi kalaulah jiran tetangga masing-masing menutup pintu rumah masing-masing, tak peduli kepada jiran dia masing-masing, tak peduli kepada jirannya, tak ambil tahu pasal jirannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberkati rezeki mereka. Kehidupan mereka itu tidak mendapat kebahagiaan dan rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. ولكن الجيران إذا تواصلوا واعطف بعضهم على بعض عطف عليهم الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا كان يتفقد جيرانه بالمرقة، وقال إذا طبختم لحما فأكثروا مرقتها فمن لم يصبه لحما أصابه مرق، من لم يصبنا لحم أصابه من المرق. وتعاهد أهل بيت من الجيران. فأرشد إلى هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رزقنا الله حسن متابعته. Tetapi apabila jiran tetangga hidup saling bantu-membantu, bersilaturahim sama mereka, Allah Ar-Rahman akan memberkati kehidupan mereka. Sebab itu Rasulullah SAW sendiri sangat mengambil berat tentang jiran tetangga. Dan Nabi SAW berpesan, kalau kamu masak, maka lebihkanlah kuahnya. Sebab apa? Sebab kalau ada lauknya itu tak cukup untuk diberikan kepada jiran tetangga, mungkin kuahnya cukup. Mungkin kuahnya itu boleh diberikan kepada jiran tetangga. Begitu Nabi SAW mengambil berat kepada jiran tetangga Nabi SAW. Mudah-mudahan kita juga dapat mengikut jejak langkah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW.